PRU Bagang Pinang ni dah besok hari penamaan calon lah. Hari penamaan calon, dan kita alhamdulillah saya pun pagi ni cek dengan Bagang Pinang lah. Bismillah, segala persiapan sudah diatur bagi penamaan calon tu esok hari lah, insyaAllah. Apa yang saya nak sebut hari ni, sepanjang yang kita dah buat kerja menghadapi pilihan raya kecil ini, pihak rombongan PAS dah ada perjumpaan dengan SPR pada 28 bulan yang baru lalu untuk bincangkan beberapa perkara dari segi proses pengendalian pilihan raya ini, termasuk antara lainnya ialah berkait dengan undi pos. Antara DUN yang paling besar mempunyai pengundi pos dan daftar lah, ialah dalam 5,000 orang. Tapi dalam cek semakkan yang kita buat sendiri, yang benar-benar berada dalam kem, dalam DUN ini, kem Sirusa saya, kem Sirusa ni, dalam 1,200 orang. Ini mengikut semakan kita physically present. Itu maksudnya, maknanya orang ni dari sudut keadaan tak ada dalam kem itu. Senarainya ada 5,000, tetapi dari segi cek kita ni ada 1,200. Yang lain ni sebahagian besarnya dah, yang ada dalam sana itu pesara, yang dah bersara. Pesara dari segi kaedah kita dalam pilihan raya ni, bila dia tak tinggal lagi dalam kem, seharusnya dia mengundi sebagai pengundi biasa. Sebagai pengundi biasa. Sepatutnya begitulah, tapi nama-nama ni masih lagi kekal dalam senarai pengundi di dalam Bagang Pinang ni. Sebahagian yang lain duduk dia dalam kem yang bukan situ lagi, di kem yang bukan dalam kem Sirusa dalam DUN Bagang Pinang. Jadi hal ini kita minta pada SPR supaya pastikan dan apa cara yang boleh, dan kita sebahagian daripada kaedah itu telah kita bincangkan dengan SPR sendiri, supaya orang yang tak hadir itu memang tak layak mengundi lah. Orang yang tak hadir dalam ni waktu kertas ni diberikan, seharusnya tak boleh mengundi lah. Jadi ini kita minta supaya dipastikan oleh SPR sendiri. Semacam ada kesediaan lah SPR ni bincang dengan kita ke arah, sebab dari segi semangatnya mungkin ada, tapi dari segi pelaksanaan tu kita masih belum pasti macam mana caranya yang akan dilakukan. Saya difahamkanlah, saya, dan bukan difaham, memang this is apa yang akan dilakukan. Akan ada pertemuan di peringkat pimpinan tertinggi peringkat negeri antara PAS dengan DAP sebenarnya pada 7 hari bulan yang akan datang, hari Rabu. Kalau ada lagi sikit sebanyak salah faham tu, lebih trash out lah saya rasa, kalau ada sikit sebanyak lagi. Tapi pada saya nampak macam reda. Saya tak ikut tu sebab saya tak ada seminggu sini, jadi saya tengok cek, okey, nampaknya itulah. Dan tak berbangkit lah soal apa yang disebut apa ni, PAS nak kaji. Saya pun cek, tak ada satu kenyataan yang kata PAS nak kaji keluar daripada PR daripada Selangor pun tak ada ni. Tak betul berita tu, mungkin tak tepat lah. Cuma saya minta begini je lah, semua pihak, ke PAS tak ke siapa lah, kita ada mekanisme kita untuk selesaikan kalau ada masalah ni. Tidak membuat open public statement lah, kenyataan yang terbuka, yang hentam satu sama lain ni. Saya harap ini tidak dilakukan secara terbuka begitulah. Apa-apa pun boleh dibincangkan secara dalaman, ada mekanisme yang kita ada.